And once again guys, this is Sunny Wax. Welcome back to my channel with another unboxing video. Kali ni kita nak sambung lagi perfect order. Kita nak buka satu booster box 36 pack. Let's go. Okay guys, perfect order is here. Kita masih lagi dalam generasi ataupun set perfect order. Set baru keluar. Set yang ramai kata macam biasa-biasa, tak best, sendu macam Shrouded Fable. But hari tu kita buka ETB, kita berjaya dapat yang bagi aku best juga. Kita berjaya dapat SIR Meowth. Damn, daripada ETB jarang-jarang berlaku guys. Wait, Meowth ke? Wait, Alhamdulillah, memang rezeki raya lah. Bulan Syawal ni nampak macam Meowth. It's a Pokemon. Let's go! SIR dalam ETB lah, man. So yeah, we did it. And aku sangat excited untuk buka satu booster box ni untuk tahu pull rate kalau satu booster box macam mana pula. Adakah hauk atau tak hauk? Okay, let's go. Perfect order. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok macam mana pull rate dia. Adakah hauk tak hauk? Mungkin set ni tak best sangat, tapi mungkin pull rate dia bagi manis sikit. Kita tak tahu. Okay, Spinarak, Spritzy, Nawin, Pokepet. Sorry kalau laju sebab aku tak nak video ni lama sangat lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku harap aku booster box ada SIR pun jadilah. Dapat SIR Meowth lagi satu pun okey kak. Dapat SIR yang lain pun okey. Kalau dapat SIR yang sama, memang jual lah. Sebab Meowth tu as of aku check waktu aku record video hari ni, dalam $155, which is around dah 400 something macam tu. Kalau convert duit sini, jadi okey lah. Tapi kita tengok macam mana. Okay, kalau tiba-tiba dapat SIR yang lain, will be nice. Aku rasa SIR paling tinggi ialah Rosas Encouragement Yeah. Tapi again, set ni aku tak kisah sangat asal macam ketat ni. Wah, full art Jacinte. Let's go. Full art trainer Jacinte. Aku tak tahu betul ke sebutannya macam tu. Jacinte, aku pun tak tahulah guys tapi itulah dia. Bagi aku, it's a love letter untuk semua player yang main Legend ZA. Sebab mostly card, trainer card appearance yang dekat set kali ni ialah semuanya mostly yang featured dalam game. Dalam game Legend ZA lah. Navin, Jacinte tu, siapa yang main game akan appreciate cameo ataupun appearance karakter ni lah. And then Megastar, Mega Clefable, and then Zygarde, which is the main Pokemon dalam Legend ZA tu. Finally kita ada set yang memang fokus dekat dia. Sebab memang kita main game tu kan memang it's about Zygarde sebenarnya. Servine, Megalodon, Turtonator, Crushing Hammer, Nomad, Megastar EX. Nice. Okay. Tapi tak tahulah, aku dengar ramai je tak suka juga design Mega Zygarde tu. Aku pun tak suka juga. Kecewa sebenarnya. Zygarde tu sendiri dah handsome. Zygarde before dia Mega Evolve dah handsome. Bagi aku dia macam rupa-rupa Alphamon sikit daripada Digimon Jadi aku suka dah Zygarde tu. Jadi bila aku dengar dia nak Mega Evolve, aku dah excited gila dah. Macam uish, mesti handsome gila bahang lah Zygarde ni. Aku dah suka design Zygarde ni. Sekali tengok, Allah, Zygarde ada submarine atas kepala. Aku macam come on, aku dah done better lah. Aku rasa design Pokemon, come on lah. Tengok Megastar ni. Apa benda dia jadi macam Patrick Star pula ni. Aku rasa macam come on lah Pokemon. Kau ni tak ada idea dah ke? Aku rasa kalau kau pakai AI lagi pandai nak buat design dah. Full art. Veta EX. I didn't know kau kat sini, Mat. Handsome. Ini handsome guys. Aku memang suka Vital. Legendary Pokemon, kita tak pernah bosan. Dapat full art punya Dila. Manis dah box ni. Dah. Okay, full art Pokemon satu dah keluar. SIR masih lagi tak ada kelihatan, but full art Vital. Let's go. Tengok lagi 36 pack ni. Jauh lagi perjalanan. Turtonator, Honedge. Oops. Hilang session rare terambil. Doublade. Let's go. Sampai aku perasan. Doublade. Yang best dia buka set baru ni, apa-apa card baru, I'll take it. Aku happy je. Okay, banyak lagi full art, illustration rare kita tak dapat lagi on this set. Come on. Furfo, Servine, Clefairy, Raticate, Luxio,
Normal art Salazzle EX. Nice. Ada pun normal art satu. Okay. Average macam tu lah, tak silap aku. And then one stadium card, full art. Stadium card mesti ada. Ataupun item card. Item card full art mesti ada. Wajib ada. Kau tengok je lagi. Betul aku cakap. Tak, stadium mesti item full art. Mesti keluar punya. Pokemon full art dah keluar. Full art kadang dia keluar 2 juga kadang. Tapi illustration red, normal art ada 4 lagi ke je tu. Tengok macam mana. Betul tak aku punya. Dapat lagi Clefairy. Nice. Cantik man. Okay, kat ni aku dah ada dah. Aku hari tu ada gatal buka half BB malam-malam. Tak record, off record saja nak buka saja. Dapat lagi. Ini memang cantik guys. Aku rasa Clefairy memang cantik. Cantik artwork dia ni. Dia tunjuk kat bintang, wishing star. And aku rasa ini antara card illustration rare yang top untuk set kali ni. Ramai nak. Alright, dah ada 2 illustration rare. Tak tahu dia nak bagi kita lagi tak? Harap ada lah. Okay, jangan kedekut sangat Pokemon. So far aku rasa Purate macam agak friendly lah. Agak friendly jugalah. Shaymin, mana ke? Rozan Encouragement, Tyrantrum. Perfect order. Tapi again, kita tak boleh buka lagi. So kita tak boleh nak judge. Come on, Scatterbug, Vivillon, Luxio, Snorlax. It was normal art. Mega Skarmory EX. Normal art, nice. Sonic Reaper. Hey, I like that name. Satu attack je. Okay. Sekarang aku memang mau to collector je lah. Scatterbug, Probopass, Shaymin, Luxio, Servine. Dapat full art Servine pun best. Growing Energy. Alright, let's go. Banyak lagi, baru halfway there. Kita so far ada 7. Betul kan? 7 hit. Not bad. Double Spewpa, Vivillon, Growing Energy Reverse Shinx, normal art Dugong. Okay. Tapi illustration rare dah dapat 2 dah. So aku rasa illustration rare dah tak ada. Again, come on. Keluarkan je lah item card tu. Aku tahu mesti ada kat sini punya. Item card kan? Oh, belum. Siapa ingat lagi zaman Ace Pack yang kat warna pink tu? Item card warna pink. Bro, bila dapat tu rasa macam kecewa gila. Macam kau menyemak betul lah. Dia makan slot yang best. Okay, jom. Now kita dah habis lah era Ace Pack tu. Dia dengar lah kita punya Meow EX normal art. Nice, another normal art. Kita punya suara hati yang kata dia tahu okey lah, kita stop expect tak ramai minat. Awal lagi nak habis ni, banyak lagi tak buka. Dapat gold card Zygarde pun best juga. The only gold card kat sini. Kalau nampak bawah gold, kita memang dah dapat jawapan bocor dah. Dia set yang kecil ketat ni. Dah habis. Mata aku kero dah. Dah habis dah holo dah. Set baru yang tu lah. Dia excited. Try macam sikit. Okay. Sorry to scam korang pula. Okay, jom. Of course, Energy, Clefairy. Tadi kat Pokepad, Terragon, Meowstic, Landorus. Sush. Kita dah dapat SIR favourite dah. Meow dah dapat. I can rest. Okay, Rosas Encouragement lah. Come on. Hop. Full art lagi. Mega Zygarde ES full art. Cantik man. Nullifying Zero, Gaia Wave. Ini cantik kat ni. Okay, nasib baik dia tak buat besar sangat dia punya submarine atas tu. Okay, dia feature more on the Zygarde itself. Tak payah, aku tak suka ke punya kapal atas kepala tu. Hodoh. Bapak banyak energy pakai. 5 pakai. Oi, gila-gila mat. Ui. Come on. Ayo. Singaporean style. Tak ada. Okay, memang tak ada. Mesti dah tak bagi dah. So we are only left with maybe full art item, stadium, normal art, some. Tak ada. Dengan normal art Pokemon dah. Tapi mana tahu ada surprises lagi. Kita tak tahu. Kalau rezeki tu nak sampai, dia sampai. Belum sampai lagi rezeki. Let's go Starmie. Come on. Jangan select sangat. Booster box sekarang memang select. Even Jepun pun sekarang select dah. Tak semestinya satu booster box akan dapat SIR. Tak ada lagi. Snivy, Dartrix, Silent Drum. Tak ada.
But Ascended Hero saya tu ada God Pack, best tu. Kau ada macam ada lagi satu benda nak look forward, kau boleh dapat God Pack. So tak apalah, kalau dia buat every set ada God Pack, tak syok juga kan. So okay lah, dia buat special set dengan ada God Pack. Okay. Illustration Rare lagi satu promo pass. Dapat 3 Illustration Rare kali ni. Aku ingat dia bagi 2 je. Dia dapat 3. Oops, sorry. Mana item card ni? Aku resah sekarang. Item card ni mesti ada ni. Keluar je lah. Mesti ada. Illustration Rare lagi. Esper. Weh, booster box manis ke aku dapat ni? Weh, dia bagi 4 tu. Weh. This is a lot. Aku tak pernah rasa macam Illustration Rare dapat banyak macam ni. Kalau tiba-tiba dia bagi SIR, memang aku rasa macam okay, perfect order, you win the best. Normal art, Y Vital, let's go. The best pull rate jatuh kepada perfect order untuk 2026. Normal art lagi. Wish, keluar je lah. Aku expect kau akan keluar ni. Okay, yang pokok tu ke, aku tahu. Aku dah pernah tengok orang buka selalu keluar yang pokok. Mega gaya normal art. Okay, let's go. Normal art pun keluar dah. Let's go. Never lah guys. Ada ke tak ada ni? Tak ada. Okay, tak ada. Come on. Ni nak bagi kita lagi tak ni guys? Ada kejutan akhir-akhir tak? Okay, habis. Dah banyak sangat dah ni. Dia bagi pemurah sangat dah, sampai 4 Illustration Rare dah. Dia cakap dah, tak apalah. Saya dah, aku rasa aku yang blushing sekarang. Dah cukup dah bagi 4 Illustration Rare. Saya nak bagi tak apa, nak bagi boleh. Kan? Item card ni tak ada kan? Mungkin dia ambil slot trainer juga kot. Aku dah keluar Jacinte tadi, item card dah tak ada. Aku ingat Pokemon selalu kedengki, dia akan buat satu full art item selalunya lah. Normal art, that's CGI EX. Oh, this is amazing. Okay, kita dah nak habis dah guys. Kita sampai ke penghujung rancangan. Here we go. Jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku guys. Support channel aku. Okay, tengah nak slowly buat unboxing balik. Okay, dah free dah Diggers B. And aku pun masalah allocation macam dah mungkin dah settle lah. Okay, dulu dia macam tak syok nak buat sebab selalu tak nak dapat barang. Boleh beli barang tu tapi kena beli dekat kedai lah. Kedai jual harga mahal gila, tak sanggup aku. Mau lah Tata. Macam ni kalau beli kat kedai, trust me, mesti 1k lah. Trust me lah. Kalau kau pergi kedai dekat Mission World ke, Normal Art Mega Clefable EX. Normal Art lagi. Nice. Mission World ke, Universal Gaming ke, Box Hunt ke, trust me lah. One booster box 1k confirm. So aku macam 1k bro, aku punya video pun satu tak ada sampai 1k. I mean views, revenue buat video YouTube dia tak sampai 1k. Tak pulang modal pun. Maksudnya aku macam tak berbaloi. Tapi kalau dapat, okay. Miracle, Rowlet, Core Memory, Drapion, Haluka, Clefairy, Growing Energy. Okay, come on. Mega Starmie, pack yang terakhir, last pack Magic. Adakah kita dapat booster box yang tak ada SIR? Here we go guys. Turtonator, Judge. Ya, tu dia, lalat kau keluar. Kau memang dengki item card ni. Aku dah kata dengan korang kan, mesti ada punya full art item. Jarang-jarang tak ada. Dia buat dia nak troll kita, dia keluar hujung-hujung pula. Dengki betul. Wondrous Patch full art item. Okay, jom kita recap balik berapa total hit kita dapat daripada satu booster box. Total hit kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Another 2 card dah 50% hit rate. Tapi okay, aku rasa dia boleh lawan-lawan macam Phantasmal Flame juga. Okay, not bad. Almost separuh pack kita beli ada hit, 16 hit guys. Okay, untuk normal art kita dapat Mega Starmie EX, Salazzle EX, Mega Skarmory EX, Meowth EX, Y Vital EX, Mega Zygarde EX,
Decidueye EX, Mega Clefable EX. Okay, so total untuk normal art kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normal art and semua lain-lain bagus. And then kita dapat 2 trainer card which is salah satunya adalah full art item Wondrous Patch, and then full art supporter Jacinte. Dan untuk full art kita dapat Yveltal EX, cantik betul kad ni Yveltal ni. Ada full art Mega Zygarde EX. And then untuk illustration rare kita dapat Clefairy, Doublade, Esper dan Probopass. 4 illustration rare. Bagi aku, walaupun tak dapat SIR, 4 illustration rare, 2 full art yang Pokemon aku suka, Zygarde dan juga Yveltal. I think we already win untuk video kali ni. Aku happy je untuk buka booster box kali ni. And korang boleh nampak pull rate dia almost paruh. Okay, 16 hit. So korang dah tahu sendiri dah berbaloi atau tidak untuk beli full booster box. Okay, alright guys, teaser untuk next video kita akan buka. Jom kita tengok macam mana pull rate kalau dekat half BB. Kita jarang buka half BB, and ramai jarang nak buka half BB sebab ramai kata pull rate dia hauk. Okay, hauk, tak macam booster box. Ramai orang takut nak main half BB. Diorang prefer juga nak buka full BB 36 pack. Diorang tak berani nak sentuh 18 pack. But aku nak buka ni untuk korang. Kita tengok macam mana pull rate dia. Okay, alright guys, jangan lupa leave a like dan subscribe ke channel aku. And I'll see you guys in my next video. This is Sonic Webs. Peace out.